Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6 iaitu 5.1.4 bercerita menggunakan kata kerja dan kata bantu berdasarkan grafik. Rujuk teks halaman 66. Kata bantu berfungsi untuk membantu frasa kerja atau frasa adjektif atau frasa sendi nama iaitu menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam. Kata bantu aspek ialah telah, sudah, pernah, sedang, masih, akan dan belum. Kata bantu ragam pula ialah hendak, mahu, mesti, boleh dan dapat. Bercerita berdasarkan gambar menggunakan kata kerja dan kata bantu. Kata kerjanya ialah meminta izin, membuka pintu dan memasuki bilik. Manakala kata bantu ialah telah dan hendak. Cerita tentang gambar ialah Amar telah meminta izin daripada ibunya untuk melayari internet. Ibunya telah membuka bilik bacaan. Mereka hendak memasuki bilik bacaan itu. Gambar kedua gunakan perkataan telah membuka internet, telah duduk di sebelah Amar, akan melihat laman sesawang. Cerita yang kamu boleh tulis ialah Amar telah membuka internet. Ibunya telah duduk di sebelah Amar. Ibunya akan melihat laman sesawang yang dilayari oleh Amar. Gambar ketiga, kamu bolehlah menggunakan perkataan mahu dan menyiapkan tugasan untuk menghasilkan cerita yang sesuai berdasarkan gambar. Gambar keempat, kamu bolehlah menggunakan perkataan telah menemukan maklumat, mahu menyalin maklumat dan telah membantu Amar untuk menghasilkan cerita. Gambar yang terakhir, gunakan perkataan perlu, maklumat dirahsiakan untuk menghasilkan cerita yang seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang tulis semula cerita tersebut di dalam buku penulisan kamu.